sempit lah dalam ni. So kita baru turning. So situ dia punya jeti pun penuh, tapi agak sempit lah untuk kita pusing pada port side long side. Ada sotong telur tepung kan. Alright. Alright. Kita cuba set layar ke starboard tacking. Jadi kita try pakai angin untuk jemakan minyak. Angin agak kuat, tapi alun pun kuat. Belum kita kena ribut ni. Lebih kurang 2 meter alun dia kat luar. Hampir-hampir masuk ke jeti bak carrier. Sekarang kita nak cuba sampai ke PD, tapi tak tahu tempat berlindung tak ada lah. Kita tengok macam mana. Teruk lah, kena ribut. Ombak teruk, alun tinggi. Hilang tengkung minyak. Teruk, kena ribut tali dingin putus. Cuba selamatkan.
teruk kena ribut, tali dingin putus. Kita selamatkan. Ranger, Ranger 5 panggil. Kita akhir kiri ya, Cap. Tu ada satu kapal tu approaching pintu gedung. Tu sana, jangan nampak merah. Malam, Cap. Cap, saya macam di belakang, Cap. Saya juga kiri. Ya, saya ke kanan lagi, Cap. Silahkan aja lebat kiri, Cap. Westport Pilot, motor vessel Ever Lotus 3 Foxtrot Whiskey Hotel 8, going over. 93 Foxtrot Whiskey Hotel 8. So, kita ada satu kapal kontainer. Dia dah tutup dia punya deck light. Lampu dia dah tutup. Baik. So dia crossing ni. Projek pula arah-arah Admiral Cove, this is John Lanchara, 9 Mike 2033, approaching from the southwest. Please over. Admiral Cove, this is John Lanchara calling, channel 14, come in please, over. Approaching Villain Admiral Cove. Kita tak nampak entrance, kita cuba tengok kalau selamat kita cuba masuk, kalau tak ada kita keluar balik untuk berlega-lega atau manuver kat luar lah. Nak anchor tak boleh, kapal goyang teruk pun. Kita boleh tengok alun nak masuk ni, punya tinggi. Agak bahaya juga. Kita cuba masuk ni. Dengan goyang macam ni. Kita cuba ni. Jarak dia lebih kurang macam ni. Right. Dia ada ruang lah. Lemak dia. Situ ada Pulau Terumbu. Lepas tu kita ada space sana. Macam dalam sebelum ke pantai. Space dia. Dan kita ada breakwater. Itu dia breakwater. Jadi breakwater panjang. Kita ada lemak sebelah sini ialah bangunan ni. Lemak masuk ke dalam ialah yang benda yang ni pun boleh. Yang tinggi ni warna merah. Dua meter. Dua meter. Starboard pot. Starboard. Starboard 1 meter. 1. Okay. So jarak ni kita masih dengan air surut, kita masih lepas. Dengan jeti ni. Air ni tepi sebelah sini. Lebih kurang jarak dia.
Sekarang kita nak pergi cari boy dia dulu. Kita standby kat drifting tengah-tengah ni. Tengah-tengah apartmen kondominium banyak-banyak ni. Ah, 2 meter lagi. 2. Dia akan lajak ke depan, buat alun dari belakang kalau macam ni. Jangan turning banyak ni adik. Bagi angle dulu ping baru pusing. Jadi alun dari belakang, kalau dia alun besar dia akan tolak ke breakwater. Nak jaga. Tapi masih luas lagi belah sana untuk beacon. Dia luas. Okay, kita dah dapat boy. Okay, kita ada di sini dan kita akan tengok dia swing macam mana. Jauh ni. Test dia punya swing. Sebab jarak dekat sini agak dekat lah. Dan ini adalah jeti kita boleh turun dengan tinggi di sana untuk datang ke kapal. Di air pasang kemungkinan boleh masuk berlabuh kemungkinan. Di sebelah ialah di Ikan Dragon Ini Ikan Dragon buat sunset tu. Alhamdulillah berjaya lepaskan ombak dia kat luar tu. Okey. Kita akan turning untuk masuk ke bus dalam breakwater, tak apa. Okey. Kita punya bus di situ. Ni mooring gang dah standby. Alhamdulillah, approaching breakwater, nasib baik. Bahaya betul ya. Ombak kat sana. Meter. Okay. Betul dekat lah. Okay.